Cerita bermula di waktu pagi hujung minggu lepas. Ada seorang pengawal keselamatan sekolah tiba-tiba datang ke rumah atuk aku. Sampai je pengawal tu depan rumah atuk aku, dia terus bagi salam. Nada pun lain macam sayu-sayu kepenatan. Atuk buka pintu, muka tenang. Tapi atuk dah boleh agak cerita apa akan dengar. Sebab benda macam ni dah banyak kali jadi. Pengawal tu pun cerita satu persatu masalah yang dia tengah hadapi di sekolah yang dia kena jaga sekarang. Pada malam tu, keadaan tenang dan sunyi. Dia pun meronda di keliling blok asrama seperti biasa. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi jeritan yang sangat kuat dari blok asrama perempuan. Apalagi dia pun panik dan lari sekuat hati pergi ke arah jeritan tadi. Kemudian dia nampak ada seorang budak perempuan pengsan. Dan di tepi budak perempuan tu, ada plastik dan ada banyak karipap di dalamnya. Lepas tu dia ambil satu dari karipap tu. Alangkah terkejutnya. Dalam karipap tu, ada banyak ulat keluar dari karipap tu. Tiba-tiba dia ternampak seorang makcik sedang berjalan-jalan di koridor yang sama. Apa lagi dia pun kejar makcik tu. Tapi makcik tu semakin jauh di depannya. Sedangkan makcik tu hanya berjalan saja, bukan berlari. Tiba-tiba makcik tadi berhenti berjalan dan toleh ke arahnya. Alangkah terkejutnya. Muka makcik tadi hanya ada tulang macam tengkorak. Sebab itu pengawal itu datang ke rumah atuk kerana mau minta pertolongan untuk halau hantu itu dari sekolah yang dia jaga supaya tidak ganggu murid-murid di sekolah tu. Atuk termenung sekejap lepas mendengar cerita yang diceritakan oleh pengawal itu. Atuk pun memberitahu pengawal tadi. Apa yang dia nampak itu dipanggil dengan nama hantu makcik karipap. Atuk pun setuju untuk membantu pengawal itu menghalau hantu itu dari sekolah yang dia jaga. Tapi cerita ini tidak sampai di sini saja. Dan ini siri terbaru dari Amin dan harap korang boleh support. Dan macam biasa, jangan lupa tekan butang like dan subscribe untuk episod seterusnya.